لا يشركون بي شيئا. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah disamakan dengan makhluk. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Innahu man yusyrik billah, يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. apabila orang mati dalam kesyirikan, yang masih percaya kepada yang jimat, masih percaya kepada cincin keramat, keris keramat, tinggalkan. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.